Okay, kita kembali bersama uh, institusi Kolej Vocational Sungai Buloh 1. Betul. Okay, bersama saya, boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Harid Safwan. Okay. Saya pelajar diploma semester 1 untuk College Vocational. Oh, okay. Hmm. So, saya nak tanya beberapa soalan lah kepada Boleh. Encik. Okay, so yang pertama, program atau bidang apa yang ditawarkan dekat Kolej Vocational Sungai Buloh 1? Dia ada 9 course yang ditawarkan, macam kalau mechanical ada aircon, Hmm. ada automotive, welding, machine. Okay. Kalau yang soft skill ada account, computer, elektronik, elektrik. Macam tu. So, dia ada hard skill dengan soft skill lah kat situ. Betul. Okay, so yang kedua saya nak tanya, Hmm. apa peluang kerjaya yang graduan akan dapat selepas dia menceburi sesuatu bidang tu dekat Kolej Vocational Sungai Buloh 1? Apa yang Oh, orang akan yang boleh apa tadi? apa peluang kerjaya Belum. yang student akan dapatlah setelah diorang masuk sesuatu bidang dekat dalam Kolej Vocational Sungai Oh. Buloh 1 ni. Katanya kos yang peluang ni dapat pergi jauh lah actually. Okay. Ikut tutorial daripada orang yang pilih lah, ikut daripada kos masing-masing yang ditawarkan. Okay, so maksudnya dekat sini dia punya lepas contoh dia orang dah habis belajar tu, demand untuk peluang pekerjaan tu besar Besar, lah. betul. Okay, faham. Okay, seterusnya saya nak tanya, macam mana pengalaman kehidupan pelajar dekat sana lah? Contoh Oh. macam Cik sendiri merupakan student betul? Betul. Okay, so Cik boleh ceritakan sedikit? Pengalaman dia banyak sangat lah. Yang Hmm. paling bestnya sebab aktiviti dia memang aktiviti luar. Macam Oh. kita orang ada sertai go-kart. Kita akan buat kereta kita orang sendiri. Lepas tu kita akan race dekat Lita Sago dengan KV yang lain, institusi yang lain macam Polisas, kolej-kolej Faham. swasta yang lain. So kiranya dia bukan saja melibatkan Kolej Vocational Sungai Buloh 1, tapi dia melibatkan kolej yang lain jugalah. Betul. Okey, faham. So yang seterusnya, apa kemudahan atau aktiviti menarik untuk pelajar yang disediakan lah dekat sana Oh. khususnya? Aktiviti menarik sebab kat sana kebanyakan semua hands on, amali. Dia teori dia tak banyak, just beberapa kelas teori je, lepas tu terus buat amali. So orang tak bosan lah untuk belajar kat situ. Maknanya orang akan cakap bosan sebab tak buat amali. Saya tak, kebanyakannya memang banyak amali kat situ. Banyak amali. Hmm. Okey, faham. Okay, soalan yang seterusnya saya nak tanya, Hmm. tips untuk pelajar yang berminat nak sambung belajar dekat Kolej Vocational Sungai Buloh 1 ni. Okay, tips dia senang je sebab korang daripada form 3 nak masuk ke college vocational, korang kena study hard, naikkan TP, at least TP 3 dan ke atas. Kalau TP 2 dan ke bawah tu agak sukar sebab kita akan tengok result daripada exam form 3. Okey, untuk TP1 dan TP3 boleh jelaskan lebih detail sedikit tak? TP 1 dan TP 3 tu dia adalah grade dalam kelas. Maksudnya kalau kita duduk dalam kelas, cikgu akan nilai kita daripada dalam kelas. Tentu kita akan belajar macam mana, exam kita macam mana. Sebab kita belajar tu kita akan dapat grade tu. Oh, okey, faham. So dia akan nilai berdasarkan grade-grade tu lah. Betul. Okey. So tu sahaja daripada saya lah. Alright. Okey, terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat. So kalau anda berminat, bolehlah singgah ke booth College Vocational, College Vocational Pasir Sungai Buloh Sungai 1. Buloh 1. Astagfirullahaladzim.